Ya, okay, dah lagi bersama dalam projek. Hari ni kita akan bermain game, iaitu game berasaskan tembak-tembakan dan juga game menyelesaikan masalah, itu game Green Zone. So game itu adalah game baru geng. Saya tak pernah main lagi di Play Store lagi setakat ni. So saya first time nak mencubanya. So game tu dia melawan penjahat di sebuah kampung lah. Saya tak pastilah kampung ke rumah. Kalau korang tengok macam kampung tau. Sebab saya ada tengok ni memang legend gila. Korang tak biasa dengan ni, saya tak tahu. Kalau korang dah biasa, korang dah tahu. Okay, jadi geng, kita akan bermain sekarangnya. Kalau sebelum ni korang like and share, kalau tak komen, subscribe. Jadi korang request game apa yang korang nak selanjutnya. Okay geng, let's go. Kita main game Green Zone. Let's go. Okay, hari ni kita akan main Green Zone, adalah survival. So kita akan tunggu loading dia terlebih dahulu. Ini story dia It was a very ordinary day. Everyone evacuated immediately until the war suddenly broke out. Weh, peperangan. I have to go home to my family. Aduh, sedih kisah ni geng. Bisu ke game ni? Tak tahu lah geng. Bisu terus boleh. Biasalah story. Sorry geng. Boleh. Kita ambil semua baju seluar semua ambil. So game ni, okay, game ni saya bukan saya tak nak respect. Saya baru first time nak try. Okay, pintu dia kunci Okay, kunci tak boleh buka Jadi kalau korang nampak, dia macam ala-ala kampung lah. Kalau korang tengok pun dia vibe kampung. Kalau korang nampak, ni jamban dekat luar. Siapa pernah ada kampung jamban dekat luar? Kampung opa korang ke, atuk korang ke? Korang boleh komen kat bawah. Ya Allah. Pintu ni fungsi untuk apa? Aduh. Boleh buat ke? Oh, dia kena ni craft. Okay. Oh, ada bag. Pakai. Kena pakai seluar geng. Kita hidup ni kena pakai baju. Okay, jadi dia tunjuk joystick. Tunduk. Sneaky. Boleh ke? Weh, sabar bang. Sabar. Ya Allah. Macam tu je. Boleh tak ambil weapon dia? Pembunuh. Oh, Maruda. Ke nama orang ni? Tak tahulah. So kita layan je game ni. Kalau game ni macam ada apa-apa, boleh craft Ui, ada meja mat. Jom kita lawan tangan. Okay, dia ada ni, ada bag. Tapi saya tak tahu mana. Macam mana nak ada weapon dia? Oh, dalam bag. Okay. Oh, ni best. Okay saya tak nak bagi rate sangat game ni. Saya risau juga. Tapi game ni okey. Tak ada masalah bug. Kenapa ni? Untuk apa ni? Untuk buat ni? Untuk apa? Inspect the murderer. Oh, okey. Kita boleh ambil air dia. Geram saya. Oh, ni apa ni? Oh, water collector. Kita boleh collect water ke ni? Tolong jap. Oh, okey. Oh, kita boleh ambil. Best game ni. Ada kowe lah. Kowe lama. Kowe kampung. Oh, minum air. Oh, sedap air kowe Ni air kowe kan, bukan air apa ni? Air tempayan korang anggapkan je ni air kowe. Okey, air kowe kampung. Assalamualaikum. Salam. Okey. Kalau korang nampak kat dalam dia memang lawa. Ini kampung dia. Sekejap. Ada orang ke? Dekat atas lagi. Sekejap. Saya malas naik atas. Kita cek dulu. Woi, ada basement. Wow, basement mat. Best lagi ni. Alah, kunci. Aduh, janganlah kunci je weh.
Biasalah. Atuk tak bagi pergi bawah. Ciwi. Korang kan, kalau korang masa sekolah dulu kan, balik sekolah je nak tengok Wonderpad je, kaki letak ni, buka je TV, guna kaki je. Tapi sekarang pakai remote lah kan, pakai YouTube lah, pakai Netflix lah, pakai Disney lah, pakai apa lagi, Prime lah. Sekarang tak dulu tak ada zaman-zaman macam ni. Sekarang pun dah tak ada kot TV petak ni. Tak tahu lah kalau ada. Bang, ada orang ke tak ada ni? Pelik game ni. Mana kunci? Oi bang. Bang. Ui, weapon dia. Okay. So nak buat apa kat dia ni? Dia ambil je. Ambil je. Game ni craft ke? Cek kunci Nak air. Air. Ada air. Kita boleh ambil air kat kowe tu. Aduh, ada save ni pula. Lock. Ini lock. Okay. Nasi apa lah? Ni apa ni? Sekejap. Trampolin. Kita kena cari something ni dekat rumah ni. Pening sikit lah game ni. Ni kalau kena kat kepala ni, auto hilang kepala. Udah ada dah air. Kat belakang kita check. Hoi! Masa ni dayo. Kena craft sekejap. Craft apa ni? Recycle. Kita boleh recycle barang. Okay. Terus dia tak nak bagi apa-apa. Ni kunci ni. Tak ada buka ni. Kunci. Kena ada benda, ada something jap. Ni apa ni? Earpiece. Alah, kita tak ada tu lah Pixel X. Walamak. Kena craft ke ni jap? Ni macam game survival. Ada makanan. Okay. Kena ni lah. Kita cukup ni. Orang ni Tandas Legend ni. Korang kan baik cekadak je pergi je buang air. Cakap saya tak biasa, saya geli jijik. Okay, tak apa. Kita cari. Kena kunci je. Boleh ambil ni. Saya rasa boleh buat ni. Sekejap. Kat basement ni tak boleh kita nak pergi. Okay, basement ni memang kunci lah. Boleh buka. Okay, ambil makanan. Okay. Dia kena full. Alah, inventory dah full dah weh. Minum air je. Cuba air jap. Air dah penuh. Okay, boleh. Alamak. Kena create lagi ke ni? Kita tak ada duit ni. Apa aja kita boleh buat ni? Kita lari jap. Tak boleh lompat ke game ni? Bagilah lompat ke apa ke, tak kisah. Kita kena ni ke? Ni kena pakai Pixel X ni. Macam survival, macam Minecraft tu. Kalau kau nak tahu lah Minecraft, kena boleh buka tak boleh? Boleh, tak apa masalahnya. Tak ada, kita dah ambil dah tadi. Dah ambil dah. Ni kebun. Tanam ceri. Agak tanam ceri ni boleh collect. Okay, kita dah dapat collect. Kita boleh craft ni. Jap. Kita boleh craft. Rasanya tadi tu boleh juga tu collect ni. Boleh je. Nampak? Boleh. Apa yang tak boleh? Kena cangkung lah. Jom. Ada lagi tak? Saya nak craft sesuatu ni. Ini first time game ni. Okay. Ni. Boleh ni. Bukan.
Salah. Bukan. Oh, dia nak pukul je kerja. Ni boleh? Oh, tak boleh. Kotak ni tak boleh lah. Gagak lah. Kotak tak boleh nak collect. Oh, ini workbench. So, kalau kita nak buat ni baju. Oh, tak nak lah. Biarlah saya tak ada baju daripada ada baju. Sekejap, tak boleh ni. Oh, tak ada. Tak apa, jom kita craft. Kita craft something jap. Okay. Ada ke story seterusnya? Explore the refrigerator. Okay. Nanti kita explore. So explore. Kena bayar. Kena ambil ke ni? Jap. Aduh, dah penuh pula. Dia kata explore the refrigerator ni kat mana lah? Kat atas ke? Jap. Maaf kalau saya tak tahu apa-apa. Kenapa ni? Oh, tak boleh. Semua benda nak ambil. Macam mana nak explore? Ya. Tak apa, kalau tak faham kita belajar main game ni. Kita slow main game ni Sebab game ni pun saya dapat cari dekat Play Store ni. Tiba-tiba game ni dia keluar, dia game baru lah. Tak ada lah orang nak main sangat. Cuma saya nak try main game ni. Nak explore mana tu? Refrigerator. Apa dah mati? Ya, nak bang. Dia kena pakai ni. Sekejap. Special ni. Sebab macam ada something. Macam ada. Kita kena collect dia tu. Sekejap. Sekejap guys. Panas lah pula. Musim panas kena minum air. Sorry lah, saya terpaksa ni. Ke sini lah. Kena ketuk ni. Tak boleh, dia kena ada tu juga. Abang berak bang. Wajar. Pintu macam tu je. Geram saya. Explore. Wait. Tak ada buka. Botol tak nak. Sekejap. Kunci. Takkan orang tak ada guard. Oh, dia lupa. Di mana ada dia pakai. Dia macam pukul orang. Jangan gerak. Diam. Boleh diam. Sekejap. Hunger. Macam mana lagi? Sekejap. Okay, geng. Saya pun fikir juga game ni. Udah full dah weh. Betul ni. Jatuh kat mana lah? Jap. Sorry again, saya ni slow sikit main game macam ni. Nak explore belah mana lagi ni? Ke dekat pintu tu? Oh, tak boleh. Dia follow the task. Kita kena follow juga. Kita kena follow task weh. Selagi kita tak follow task tu, kita tak dapat apa yang kita nak buat, okay? So, saya minta maaf, okay? Ke kena panjat? Mana boleh panjat? Kat belah sana tu. Kono jannah. Boleh tengok. Boleh buat apa je. Saya rasa kan. Sekejap. Pergi kat sini kot. Ni ada apa ni? Kat dalam. Tapi tempat tu ni. Boleh ke ni? Oh,
Boleh buat pisau lah weh. Nampak tu? Crossbow boleh. Alah, sayang lah nak buat. Boleh ke buat ni? Ni kalau ada ni pula. Tapi nak cari pula mana? Celah mana nak cari? Cari dulu jap. Jap. Ni apa ni? Termos. Jap. Buat je lah air dia. Jap. Aduh. Dia kata box main bench. Tahu dah box ni boleh buat apa je geng. Sekejap. Risau lah. Aduh. Kita tak makan lagi. Jom makan jap. Sedap. Sedapnya makan. Makan. Ni kena ada something. Tapi itulah je. Kita nak buat tu. Dia macam mana lah? Saya faham dia crafting kat sini. Dia kena ada ni lah. Platinum tu. Mana nak dapat lah? Aduh. Kayu tu kita ada 7. Tapi platinum tu mana nak dapat tu? Ni apa ni? Tak boleh nak kutip. Platinum tu macam besi perak lah. Okay. Saya bertadi kat sini geng. Sorry geng kalau korang tengok video saya pada kali ni membosankan sekali. Maaf geng. Kau tak tolong. Ni. Ya Allah, tak nampak weh mata. Ya Allah. Ini kita boleh nak create, tapi itulah duit tak ada. Kita tak kaya pun. Ni ada plastik. Kita kena kumpul plastik ke? Plastik saya rasa ada tau. Kawasan-kawasan ni cuma tak nampak. Sekejap rasanya ada kat atas. Botol plastik. Kan? Betul tak? Ke saya salah? Plastik kot. Dah full masalahnya. Buang. Pak saya buang. Ambil. Okey. Sekejap Ustaz nak buat macam mana? Ini apa lah? Lembab ni saya. Kena kelik. Ada yang barang saya tak kelik, tak terlepas pandang. Termos ni dah apa? Astaghfirullah, gambar ni. Kantoi yang kau suka gambar macam tu. Besok Jumaat geng. Aduh. Bukan lah game ni. Ni ubat. Ni ubat. Kita boleh create. Aduh. Tak apalah tu. Sorry lah geng. Barang asyik penuh je. Sekejap. Buat datang jap. Kain ni penting ke? Besi ni sepenting. Sekejap. Okay. Macam mana ni? Terubat dah. Jom. Kena kelip plastik. Plastik mana? Apa saya? Dia tak function ni. Macam mana nak angkat dia? Ni angkat. Boleh. Kalau boleh angkat saya dah campak dah. Crossbow. Mana dapat duit? Duit tak ada, Mat.
Alamak. Duit tak ada tu. Kita nak buat plastik botol pun tak ada plastik. Mana nak jumpa plastik tu? Dia kat belah sini. Sekejap. Survivor ni saya kurang faham guys. Minta maaf guys. Sekejap. Kalau saya main game Survivor Simulator yang korang perasan, tapi saya main tu kat live lah. Tak adalah saya main dalam game ni jadi saya tak boleh rate lah game tu best ke tak best ke. Jadi dalam ni takkan tak ada apa-apa. Saya guru kepala sekejap. Sekejap geng. Okay rasanya jap. Kita kena pergi sini kot. Jap. Sorry geng, jap. Okay. Meanwhile, sorry so benda ni function lah. Nampak kalau kau perasan kan ni function dia ni. Ikutkan. Secara alah, kepala dia. Recycle Tomorrow for sure. Dah geng, kita pun dah boleh pergi town. Let's go. W game. Okay. Oh. Salah geng, jap. Kita pergi sini. Hehehe. Jom. Dia lari. Silat game. Kita pergi dormitory. Let's go. Kita fikir panjang geng. Jom main. Seigi ada. Wow. Oh ni best. Tak ada pistol lah geng. Ni kena apa ni? Ayo pakcik. Boleh lift. Dia rosak ke? Tak boleh. Dia ni tak pasal ni ke apa tadi? Geram saya. Shh. Bang, selamat jadi. Bising kau bercakap je kerja. Makan. Kita kena hidup kan. Kenalah makan. Betul tak? Oh, kunci. Oh, tu rumah kita weh. Saya tahu pula kita ada rumah. Jambang. Mana orang tu? Kita kill je lah dia. Buat tak nampak. Okay. Homeless. Lah homeless je ni. Patutlah. Tak ada betul. Mana kau? Bang. Sakit bang. Ambil herb. Ambil air. Botol ni ambil lah. Aku takut kadang-kadang kita nak guna ni. Degil. Dah homeless lah. Jangan buat perangai pula. Oh, atas ni dapur. Special. Pasal ada orang lagi ni. Tak boleh buka lah locker ni. We're gonna tear you open. Ya. Ba. Sakit weh. Maksud kita tak ada ni. Boleh lah. Alhamdulillah boleh. Minum. Ni sampai ni. Bukan, ni.
Bukan. Kau put on. Alamak. Kita terput on. Patutnya letak woi. Alamak. Kena ambil lagi lah ni. Sekejap. Paksa ambil lagi je sekejap. Okay macam ni. Oh kita dah pegang dah pun. I'll smash your ugly mug. Jom kita usah. Sorry game ni, nyawa saya sikit lah geng. Bagilah saya sikit nyawa. To say. La ilaha illallah. Keluar dari sini. Ni kita pergi tempat tadi tu best lah. Nanti next game kita akan pergi garage pula, okay? Tak tahu lah ada lagi ke map lagi ke tu je. Jom kita pergi lari. Lari mencari bumi. Ini blok kenanga Ini blok saya tiba je jadi blok. Padahal saya tu tahu gameplay dia macam small je. Sekejap. Kita kena kita shopping. Hidup ni shopping je. Sekejap. Ambil semua. Sekejap. Hidup ni shopping. Shopping. Ambil. Lemak. Macam tu. Faham? Peluru macam mana pula ni? Got enough bullets for Alamak. all of you. Peluru macam mana? Split. Peluru macam mana tu? Ni. Sayonara mo. Oh, isi je peluru. Pemalas. Okey. Kita skip je lah terus. Sekejap. Mana yang tadi kita naik tu? Sini kan? Sini. Ayo. Sekejap. Okey. Saya ingat adalah skim. Saya nak stop kat sini kan. Tak nak panjang video ni. Supaya tak menyusahkan korang lah. Untuk tengok saya panjang. Okey. Oh, put on lah. Bukan kita jatuhkan. Saya pula yang cuak. Ada orang ke? Sekejap. Heads up. Ya Allah. Mana. Takut lah game ni. Cepat. Boleh ni. Saya nak ambil nyawa sebenarnya. Cangkut. Cepat ya Allah. Okey, alhamdulillah penuh dah. Alhamdulillah. Let's go. Oh ni lagi. Best lah game dia. Korang boleh download korang. Okey. Lah, dia tidur situ je. So nak buat apa ni? Kena bunuh orang lah saya rasa. Untuk si item je. Sekejap. Oi, sini. Tak guna tu. Ada lagi enemy dekat dalam blok ni. Mana? Tak apa dah. Bukan nanti kan habis saya. Sekejap. Mana mu? Marah. Horror. Ini bukan game horror. Astaghfirullah. Marah. Let free. Jangan bergerak. Polis.
Wah, dah. Minum. Okey. Atas tu ada apa lagi? Jom. Kejut saya tu game ni. Game ni bukan game horror tau. Tapi terkejut dengan tiba-tiba. Tak dibuka. Salad. Okey. Saya kunci juga. Oh ni. Saya tahu. Saya guna. Macam nak guna ni. Sekejap. Tak boleh, tak apalah. Hello. Angkat tangan. Jangan bergerak. Get this. Astaghfirullahalazim. Rubbish kepala dia. Kau dulu lah. Susah lah. Dua orang dah ada pistol pula. Payah macam ni je. Sekejap. Okay, cepat. Cepat. Ambil je. Tak apalah. Sekejap. Isi peluru. Sekejap. Isi peluru lu. Bang. Abang kat dalam sini. Ya Allah bang. Abang orang ni bang. Pingsan je lah bang. Ending. Okey lagi sampai situ video kita pada kali ni. Apabila korang kita akan game zone selepas ni atau minggu depan atau bulan bila saya tak tahu. So game dia best. Bagi saya best. Dia survival hidup, tahap hidup untuk melawan musuh-musuh, untuk mencari bebanan keluarga. Jadi geng, saya tak tahulah game ni berkisahkan tentang kekeluargaan atau kita harus survive. Jadi korang pun jangan survive. Game dia bagi saya best game dia. Grafik nice. Dia banyak gila function game dia. Banyak rumah. Rumah musnah lah. Macam blok, macam perumahan ke, satu tempat ke. Jadi geng, apa pada video daripada ni, kalau korang suka benda ni, korang subscribe, like, korang share, korang tak bawah dan korang jangan subscribe. Jadi geng, kita jumpa video akan datang lagi. Okay, bye.